want to ask you a few questions. So the first one is, boleh Puan perkenalkan nama Puan? Saya Wan Nurhandi. Okay. Second is, apakah jawatan Madam di dalam taska ni? Saya adalah pengurus dekat dalam Cemban Childcare Center, Kota Damansara, Cawangan Kota Damansara. Oh, okay. Boleh Madam kongsikan latar belakang pendirikan taska ni? Taska. Maksudnya macam gunakan KSPK atau pemata ke? Oh, kita gunakan sebab kita bahagian taska, so kita gunakan pemata. Faham? Sejak bilakah Madam start berkhidmat dekat taska ni? Saya dekat sini dah hampir 4 tahun. Okay, start daripada 2023 lah. Kenapa Madam memilih untuk bekerja dalam bidang ni? Sebab saya memang berlatar belakangkan early childhood education. So memang minat juga lah dalam bidang ni. Okay. Yang lain pula, apakah nama rasmi bagi taska ni? Maksudnya nama Cemban Early Childhood Education. Siapakah pemilik atau pasukan pengurusan utama dekat dalam organisasi? Kita punya pengusaha adalah Dr. Hajah Mariani lah. So bawah dia adalah kita terbagi kepada dua. Okay, Cemban ni terbagi kepada dua. So untuk pengusaha adalah Dr. Hajah Mariani. So pengurus dia ada 3 lah. 3 orang setiap cawangan sebab kita ada 3 cawangan. So salah satunya pengurus dia adalah saya lah sebab saya di cawangan Kota Damansara. Faham? So bawah tak adalah teacher lah. Boleh tak Madam kongsikan sedikit sejarah penubuhan visi atau misi talikan ni? Madam ingat ke? Okay, so untuk visi kita adalah merealisasikan seorang guru yang berkaliber, yang boleh dan memberi perkhidmatan yang terbaik untuk kanak-kanak dekat Malaysia lah. Faham? Macam mana persekitaran atau suasana kerja dekat sini as a teacher macam mana? Tasakan ni Alhamdulillah vibe yang agak bagus. Okay, seronok, enjoy, kanak-kanak pun datang pun seronok. So sebenarnya kalau vibe dekat dalam suasana tu dekat dalam dekat dalam tasakan ni, kita kena tengok suasana kepada kanak-kanak. Faham? Kalau kanak-kanak tu hadir dalam keadaan yang ceria, maksudnya suasana kat dalam taska tu happy lah. Baik. Biasanya dalam setahun berapakah penerimaan kanak-kanak dekat taska ni? Dia selalunya lah, okay, selalunya dalam 20 orang ke atas. Dekat sini lah? Ya, betul. Sebab kita punya cawangan dekat Kota Damansara adalah cawangan yang paling besar. Okay, setakat ni kita ada 51 orang kanak-kanak. Okay, so kita ada 9 orang teacher. Seorang pembantu. Jadi jumlah keseluruhan 51 orang kanak-kanak lah kan Madam? Ya, betul. Okay. Next question is, adakah program di sini dekat taska ni dia memberi penekanan kepada konsep pembelajaran Islam? Ya, sebab kita mengikut pemata. So dalam pemata memang ada perkembangan kerohanian. Betul? So memang ada lah. Semasa aktiviti tu dijalankan kan, adakah teacher melakukan aktiviti tu secara individu ataupun berpasangan atau bertiga atau kumpulan? Okey, dia sebenarnya untuk aktiviti ni berpandu dengan aktiviti yang dilaksanakan. Okey, kesesuaian aktiviti tu. Tapi kebanyakannya kita lebih kepada kumpulan. So sekiranya ada kanak-kanak yang tidak dapat laksanakan, baru kita akan buat individu. Faham? Kalau untuk macam mana cikgu menguruskan ataupun menentukan bab, tajuk atau subjek yang diajar dalam setiap sesi? Okey,
So untuk dalam taska kita memang dah sediakan mereka punya tema dan subtema. So setiap teacher akan diberi tugasan untuk laksanakan RPA lah, berpandukan subtema dan tema yang kita berikan dan dah kita sediakan. Next question is kan tadi kan madam kata dah susun tema semua kan. Bagaimanakah kesan kaedah pengajaran yang tadi tu terhadap kanak-kanak dekat taska ni? Bila kita membuat mengikut tema, so kanak-kanak tu dia tahu dia punya bulan tu punya tema. Maksudnya macam minggu ni belajar apa? Ya, betul. So benda tu boleh dirancang dengan teliti lah. Faham? So memudahkan juga untuk ibu bapa mengetahui pembelajaran apa yang diajar pada kanak-kanak pada bulan tersebut. Seterusnya adalah bagaimanakah teacher-teacher kat sini memastikan setiap aktiviti tu dibuat dengan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur mereka, umur kanak-kanak. Okay, kita berpandukan masterlah, berpandukan pemata. So kita akan tengok balik untuk umur kanak-kanak tu daripada bayi sehingga 4 tahun. So kita akan berpandukan kemudian sedia ada mereka lah untuk laksanakan aktiviti tersebut. Adakah pihak taska membuat tinjauan untuk mendapatkan maklum balas daripada ibu bapa mengenai prestasi kanak-kanak dekat sini? Okey, so untuk kanak-kanak kat sini kita akan laksanakan pertemuan lah dengan ibu bapa setiap 6 bulan. Oh, 6 bulan? 6 bulan, kita setahun lah, maksudnya 2 kali akan perjumpaan. So dalam masa 6 bulan tu teacher akan laksanakan lah penilaian terhadap kanak-kanak tersebut, perkembangan dia, melepasi ataupun tidak, adakah dia ada masalah. So dekat dalam penilaian tu kita ambil masa dalam 6 bulan lah, sebab perubahan kanak-kanak pun daripada umur yang agak bayi sehingga 4 tahun ni memang agak ada yang ada masa kanak-kanak dia akan cepat. Ada setengah kanak-kanak dia akan lambat. So jangka masa tu kita tak boleh ambil terlalu awal dan kita tak boleh ambil terlalu lambat. Jika macam ada masalah dekat kanak-kanak tu kan, bagaimanakah cara teacher menyampaikan masalah kanak-kanak tersebut kepada parents? Okey, so pertama kita akan laksanakan perjumpaan lah. Yang kedua adalah kita memaklumkan daripada segi penilaian borang yang kita dah beri, apa yang kita nilai. Okey, mengikutlah pemata. Okey, selepas tu dan kita akan bagi saranan lah kepada ibu bapa apa tindakan yang perlu dilaksanakan. Mungkin kalau kita rasa benda tu ketara ataupun kita rasa benda tu berbahaya di tahap yang perlu menerima rawatan lanjut, selalunya kita akan sarankan untuk parent bawa jumpa anak mereka kepada pakar ataupun doktor lah. Yang seterusnya adalah macam mana pembahagian tugasan teacher-teacher dekat taska ni? Okay, so untuk pembahagian tugasan adalah kita mengikut ratio lah. Okay, sebab pembahagian tugasan tu kita kena mengikut, contoh kalau baby ada berapa orang, so 1:3. So dekat dalam tu contoh baby kami ada 9 orang, betul? 9 orang, so kena ada 3 teacher baby. So dekat dalam teacher baby tu, dekat situ lah dia ada pembahagian tugas, iaitu siapa yang akan buat susu, siapa yang akan mandikan, siapa yang akan sambut, macam tu lah. Termasuklah juga dengan toddler, dengan kanak-kanak. Next soalan adalah sekiranya berlaku macam konflik dalam organisasi, apakah jenis konflik tersebut dan macam mana madam sebagai pengurus menangani masalah tersebut tu? Ini selalunya konflik tu selalunya kesalahfahaman ataupun terlepas information ataupun lost communication. So selalunya adalah kita bawa berbincang semula dan terangkan apa yang sedang terjadi. Apa yang penting kita mendengar kedua belah pihak. Seterusnya, madam sebagai pengurus dekat sini,
apakah kemahiran atau ciri-ciri kepimpinan yang madam paling suka yang dekat organisasi atas lah? Okey. Satunya adalah seorang yang pendengar. Faham? Sebab orang atasan ni selalunya dia kurang untuk mendengar. So bila kita ada seorang atasan yang boleh mendengar, selalunya itu yang terbaik. Dan boleh, sebab bila dia mendengar maksudnya dia berfikir. Ya betul. Dia berfikir, oh aku ada masalah ni, oh budak ni ada masalah ni. Dia tak akan memberi segala pendapat dia tanpa mendengar. Betul. Seterusnya yang ni bahagian marketing, tim promoting pasca ni lah. Pemasaran, bagaimanakah pemasaran dalam mempromosikan pasca ni? Okay, kita ada media sosial lah, TikTok, Facebook, Instagram. So daripada situ jugalah kita buat marketing jugalah untuk tarik pelanggan. Sebab sekarang ni pun lebih kepada media sosial sebab zaman teknologi. Ya betul. Jadi siapakah yang individu yang bertanggungjawab mempromosikan pasca ni? Selalunya bahagian seller lah. Bahagian sale. Faham? Bahagian sale yang akan buat promotion lah. Bahagian marketing lebih kepada upload video apa semua. So sale yang akan lebih kepada penggunaan media sosial. Faham? Jadi tadi dah bahagian marketing. Seterusnya adalah siapakah sasaran pasca ni dekat kawasan mana? Adakah dia untuk golongan B40 atau B20 atau macam mana? Dekat kawasan sini kita sasarkan adalah pekerja yang berdekatan ataupun kawasan Kota Damansara. Paling jauh pun yang kita sasarkan adalah bahagian Subang lah. Faham? Subang dengan Kota Damansara. Okey, setakat ni dia Kota Damansara ni kamu kena faham juga jarang ada B40 sebabnya kos sara hidup yang tinggi. So memang harga pun dekat sini tu lebih kepada M20 lah. Dia tak adalah T20 tu kan. Dia ada M20 lah. Yang tengah-tengah. Dia tak ada terlalu mahal, dia tak ada terlalu Biasa-biasa, harga biasa lah. harga pasaran. Setakat sini je. Terima kasih. Sama-sama. Madam ni ada untuk